Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tunjuk macam mana saya nak install ADNDev dalam cPanel lah. Okey, sekarang ni kalau tengok saya punya domain ni masih lagi 404 lah. Kosong lagi lah. Test ADNDev ni kan. Dalam cPanel pun file pun kosong lagi. Okey, jadi saya nak install benda ni ADNDev ni untuk download file lah. Okey. Boleh download lah. Klik download. Okey, download. Okey. Nanti dia akan download dalam bentuk zip lah kan. Dah download. Okey, kemudian file ni masuk kat sini. Masuk kat sini. Upload Upload. Okey, upload kat sini. Okey. Ada hijau. Okey, kemudian reload. Yang ni kita boleh extract lah kan. Kita boleh extract. Okey. Nanti dia akan keluar macam ni lah. Dia boleh extract macam ni. Okey, yang ni kita boleh delete lah. Okey, kita boleh delete. Dan kalau kita buka sekarang ni, dia akan terus keluar macam ni. Dah keluar install lah. Okey, dia keluar untuk install. Jadi bila dah siap install ni, apa yang kita kena buat adalah SQL. Kita kena buat database dulu. Type SQL kat sini. Create lah, manage my database. Okey. Okey, lepas tu letaklah dia punya nama kan. Contoh test dev ni saya nak letak test dev nama database ni create. Okey. Sekejap saya tukar nama lain sebab dah ada ready. Nak letak nama ADNDev. Okey, ADNDev create database. Okey. Dah ADNDev. Okey. Go back. Okey, kemudian kita akan create database user lah database user create di sini. ADNDev. Kemudian password generator copy. I have copy use ni password create lah, create user ni. Okey. Okey, dah create user, masuk kat sini balik, kita masuk password dia. Yang kita copy tadi kan. Paste. Okey. Kemudian masuk kat sini, kita kena ambil yang ni. Copy ni kan. Copy, masuk kat sini. Root ni tukar. Database username ni tukar dengan nama database tukarlah. Dia kena sama lah dua ni kan. Okey. Kemudian kita masuklah yang ni. Tapi sebelum masuk yang ni, kita kena siapkan yang ni dulu. Ni tak siap lagi ni. Kita go back dulu. ADNDev kita kena buat add user to database tambah user dalam database. Kita ambil lah ADNDev dengan ADNDev lah. Okey, ADNDev okey, kita add. Lepas tu kita kena tekan semua lah untuk tick semua ni user privilege ni. Tekan make change. Okey, dah masuk. Klik kat sini. Okey, sekarang ni kita teruskan kepada sistem ni lah test ADNDev. Nama admin, letaklah nama apa kan. Test system ADNDev. Letak nama email. Ni masuk password kan. Nak jana password pun boleh. Okey. Password untuk login letaklah. Okey. Okey, dah masuk. Semua ni dah masuk Semua dah masuk. Sini localhost lah. Yang ni database yang kita create Okey, kemudian kita lancar sistem. Lepas tu dia akan keluar macam ni lah. Menyiapkan pangkalan data. Sila tunggu. Okey, dah siap Okey, dah siap. Terus dia masuk dalam sistem tu lah. Sistem ADNDev tu. Okey, sekarang ni kita masuk dalam sistem admin. Yang kita buat tadi, admin dengan password password yang saya buat tadi lah. Okey. Kita login. Dia akan terus keluar macam ni lah. Dia tu masuk keluar dalam sistem. Okey. Baik